Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan. Alhamdulillah. Hari yang ketiga siap semuanya untuk hostel. 3 unit hostel, pemasangan lampu, beli kabel, pasang armor kabel, semua siap. Dia complete. Ada armor kabel untuk heavy duty socket plug. Saya dah tunjuk pada video sebelum ni. Okey, untuk dalaman macam inilah. Okey, ni untuk hostel yang pertama. DB dia 320903 Sinam 19. KDB 18W saya bagi. Okay, kita pergi kepada untuk hostel yang kedua. Yang ni kena apa ni? Kena cat balik lah. Sebab dia lubang. Pause lah. Okey, ni untuk hostel yang kedua. Dah pasang untuk lampu luar, lampu dinding. Yang ni owner yang beli. Okay, untuk lampu atas, mentol ada? Memang tak ada mentol dah. Okay, mentol nantilah owner dia bagi tahu. Okay, ni lampu dinding. Dia dah pasang. Area ni semua dah pasang lampu. Ni untuk DB hostel yang kedua 14W. Okay, 14W sama ya. C32 30MA Sinam 19. Mari tutup dah. Mari usah tutup. Okey, kita tengok untuk hostel yang ketiga. Okey, ni hostel yang ketiga, berapa meter? Di hook. Lampu luar. Oh, ni tak ada juga metal eh? Semua tak ada. Okey, hari ni dah siap pasang untuk semua sekali. Lampu dinding, lepas tu DB. Yang ni DB 18W. Okey, seperti mana yang anda tengok, ada warna kuning, ada warna hijau. Okey, warna kuning ni daripada armor kabel. Armor kabel dia tak ada warna hijau. Saya tak tahulah. Ada orang beli dia ada warna hijau. Jadi dia ada warna kuning, warna merah, warna biru, red, yellow, blue, paste. Okey, jadi untuk kuning saya jadikan dia bumi. Untuk biru saya jadikan dia neutral. Okey ni. Okey, ni biru untuk neutral, yang ni kuning untuk bumi. Merah ada atas. Yang ni kabel 4mm untuk heavy duty. Okey, heavy duty kat mana? Untuk water pump. Okey, water pump dengan apa ni, kolam. 18W. Sini. Okey, kita tengok untuk heavy duty. Okey, ni heavy duty dia 2 soket plug. Daripada kabel yang saya tunjuk tadi 4mm armor kabel. Okey, ni 4mm ni. Okey, 4mm armor kabel dekat bawah. Yang ni mega kabel saya bagi untuk loop ke sana. Saya bagi mega kabel 4mm. Nampak jelas eh? Okey. 1 MCB C16 dia akan kawal 4 soket plug dengan menggunakan kabel 4mm. Daripada main DB ke soket plug utama dia pakai armor kabel 4mm 3 core. Lepas tu saya looping bawa pergi ke sana 4mm double sini. Okey ni. Okey, dia nak pakai untuk pump. Pump ni lah. Pump apa ni? Tong air ni. Jadi selesailah tuan-tuan. Pendawaian saya bila jauh, saya minta owner pakai 4mm. 2.5 boleh. Cuma kalau tak nak buat banyak circuit, pakai 4. Jadi 4 ni bagi saya dah maksimal lah. Untuk saiz kabel 4mm. Jadi insyaAllah selamat dengan menggunakan 2 water pump. Lepas tu satu lagi pump untuk kolam renang. Jadi macam tu tuan-tuan, cara sistem pendawaian ni. Electrician ataupun wireman dia kena pandai baca. Bukan semua boleh. Kalau anda ikut pada kabel, semua dia boleh. Sebab kabel ni tugas dia menjalankan arus dia. Itu yang ini tugas dia.
insulated menampung. Itulah. Masuklah kabel trikol tetap menjadi, tapi yang akan risiko pendawaian itu sendiri. Jadi untuk anda pengguna, sedikit sebanyak ambillah tahu pasal basic elektrik. Jangan semua 100% bergantung kepada wireman ataupun electrician. Yang jujur, alhamdulillah. Yang tak jujur, anda lah keluar kos 2-3 kali. Jadi untuk wiring ni, soket plug heavy duty ni, dia untuk pump dengan kolam. Kita tengok untuk dewan makan. Sini. Okey, ni dewan makan. Dewan makan ni ada 3 soket plug. Ni 2. Satu untuk peti ais. Satu untuk cooker. Kowe ke cooker tak kisahlah. Okey, yang ni standby. Yang ni untuk switch kawalan lampu. Tunjuk atas. Okey. Untuk area dewan makan ni sampai ke sini je armor kabel. 1.5 dengan 2.5 dia hanya sampai pada junction box. Saya tak tarik terus. Saya tarik daripada DB direct masuk junction box. Lepas tu saya loop. Daripada sini saya loop bawa pergi ke equipment lah. Ke point. Panah sini. Selesailah untuk wiring saya. Wiring hostel 3 unit, tak besar pun tuan-tuan. Dia berapa kaki tak pastilah. Jadi walaupun hostel, tak ada sangat orang yang nak duduk. Bukan macam rumah sendiri. Cuma keselamatan mesti diutamakan. Sebab yang nak duduk tu orang luar, orang yang datang nak menyewa. Orang datang nak menyewa ni, orang datang duduk ni dia main belasah je. Kalau ada aircon, dia buka aircon tu 24 jam dia buka. Sebab bagi dia bayar. Dia tak fikir lah wiring tu macam mana. Lepas tu owner hostel nak kena tanggung apa dia. Sebab bagi dia, mentaliti dia bayar. Bila dia bayar, suka hati dia lah. Itu cara pemikiran hati kotor. Bila kita menyewa ni, ala kadar lah kita mengguna. Bukan maksud saya ala kadar tu. Cuma tak, nak keluar tutup lah. Off semua switch, pastikan tak ada peralatan yang hidup. Oh, kita keluar. Ni kita main belasah, kita buka aircon, nak tinggal sehari suntuk kita buka aircon lepas tu meletup. Sebab tu lah untuk wiring, buat cara yang betul. Hotel ke, homestay ke, aircon buat direct. Banyak saya jumpa hostel ataupun homestay, dia looping. Sebab nak bajet, kos sewa mahal bagi. Mentang-mentang orang nak menyewa, kita buat ala kadar. Tak boleh. Kita sebagai owner buat yang terbaik. Itulah. Jadi saya pernah nak balik tuan-tuan dah 5.30. Alhamdulillah. 3 hari bertapa kat sini. Settle juga. Kalau orang lain, insyaAllah saya rasa semalam dah siap lah. Ataupun sehari. Sehari ni saya sambil main je lah. Siap insyaAllah. Berkelampangan lagi. Saya akan buat video. Saya jarang tuan-tuan buat video sebab saya 3 orang. 3 orang ni semua bekerja. Bukan apa ni? Bukan duduk. Dia nak keluar bahasa lain lah. Bukan duduk melepak, relax. Saya bos pun saya buat kerja tuan-tuan. Jadi ada yang sempat saya buat, ada yang tak sempat saya tak buat. Ramai lagi anda boleh tengok. Jadi saya undur diri dulu. Saya Zahra Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.